Bayangkan, kamu berumur 13 tahun, terapung dengan tenang di atas papan luncur di lautan. Matahari terasa hangat di kulitmu, sementara ombak perlahan mengangkat dan menurunkan papan luncurmu. Angin masin menghembus rambutmu ketika kamu meniarap di atas papan luncurmu. Air yang sejuk menyentuh tanganmu ketika kamu mengayuh masuk ke dalam ombak. Dan kemudian, dalam sekelip mata, mimpi ngeri terburukmu menjadi kenyataan. Dalam satu serangan yang mengerikan, di bawahmu, seekor jerum besar sepanjang 14 kaki muncul dari kedalaman. Kesakitan menusuk tubuhmu seperti pisau apabila giginya merobek tubuhmu. Di bawahmu, air bertukar menjadi merah. Ini adalah kisah sebenar peluncur ombak Bethany Hamilton. Bethany Hamilton membesar di syurga luncur ombak Kauai, Hawaii. Semasa kecil, dia membesar dengan gembira di pulau yang subur itu, menghabiskan berjam-jam bermain di perairan biru kehijauan. Ibu bapa Bethany, Tom dan Sherry juga merupakan peluncur ombak dan dengan penuh semangat memperkenalkan dia serta adik-beradiknya, Noah dan Timothy, kepada sukan itu sejak kecil lagi. Pada usia baru 3 tahun, Bethany sudah pun berdiri di atas papan luncur pertamanya. Dengan bakat semula jadi, dia menghadapi ombak dengan penuh semangat dan tanpa rasa takut. Bagi Bethany, aktiviti meluncur ombak tidak lama kemudian menjadi lebih daripada sekadar hobi. Ia adalah minat terbesarnya. Dia sangat menikmati perasaan meluncur di atas air, seolah-olah menjadi satu dengan lautan. Walaupun pemalu dan pendiam di darat, Bethany sangat berani dan anggun ketika menunggang ombak. Setiap pagi dia akan bangun pada waktu subuh, teruja untuk mengejar ombak pada hari itu. Pada usia 8 tahun, Bethany menyertai pertandingan luncur ombak pertamanya dan mendapat tempat yang mengagumkan bagi seorang pemula. Teruja dengan debaran persaingan, semangatnya untuk memperbaiki diri meningkat dengan pesat. Pada usia 10 tahun, dia memperoleh penajaan pertamanya, Deal, dalam perjalanan untuk menjadi bintang yang sedang meningkat naik. Dengan abang-abangnya dan ibu bapanya di sisi, Bethany menghabiskan berjam-jam berlatih untuk mengasah kemahiran teknikalnya. Bakat semula jadinya dipupuk dengan dedikasi terhadap bidang tersebut. Luncur ombak menjadi dunia Bethany dan dia terjun sepenuhnya dengan komitmen yang tinggi. Sherry kemudian berkata bahawa anak perempuannya menghabiskan lebih banyak masa di atas papan luncurnya berbanding di darat. Bethany selalunya adalah orang pertama yang turun ke laut pada waktu pagi dan yang terakhir keluar dari air pada penghujung hari. Dia menunggang ombak demi ombak dengan kegembiraan dan ketabahan. Pada usia hanya 13 tahun, Bethany Hamilton sudah dianggap sebagai salah seorang peluncur muda terbaik di Hawaii. Hanya sedikit yang dapat menandingi kelincahan dan keanggunannya di dalam tiup ombak. Walaupun tragedi bakal menimpa, tahun-tahun awalnya yang dihabiskan mengasah bakat di lautan telah menjadi asas kepada kemunculan semula yang penuh keberanian yang bakal berlaku. Pada 31 Oktober 2003, Bethany mendayung keluar untuk meluncur bersama sahabat baiknya, Alana, dan keluarga Alana di luar pantai Tanos, Kauai. Gadis berusia 13 tahun itu berada bersemangat tinggi, tanpa menyedari bahawa seekor jerung harimau besar sedang mengintai di bawah. Dikenali kerana sifat agresif apabila diprovokasi, jerung harimau biasanya membesar lebih 10 kaki panjang dan beratnya melebihi 1000 paun. Mulutnya mengandungi gigi yang sangat tajam, mampu memotong tulang dengan begitu mudah sehingga menggerunkan. Ketika Bethany berbaring di atas papan luncurnya, membiarkan lengan kirinya terjuntai di dalam air, jerung itu menyerang. Dalam sekelip mata, rahangnya menggigit lengannya tepat di bawah bahu dan menggoncang dengan ganas. Bethany menjerit kesakitan ketika jerum itu mengoyakkan daging dan tulangnya. Darah menjadikan air berwarna merah ketika jerung ganas itu menarik Bethany ke bawah permukaan. Setelah berjaya melepaskan diri, dia timbul ke permukaan, hampir tidak sedarkan diri akibat terkejut. Jerum sepanjang 14 kaki itu telah menggigit dan memutuskan seluruh lengan kiri Bethany hingga ke ketiak. Ayah Alana bertindak pantas, membuat torniket daripada tali papan luncur untuk menghentikan pendarahan. Bethany sudah kehilangan lebih 60% darahnya ketika mereka membawanya kembali ke pantai. Dia separuh sedar sepanjang perjalanan tergesa-gesa ke hospital. Doktor bekerja dengan segera untuk mengawal pendarahan dari anggota badannya yang terputus. Bethany menjalani pembedahan demi pembedahan. Ibu bapanya berdoa agar dia dapat bertahan. Keadaannya kelihatan sangat kritikal. Hanya sedikit yang dapat membayangkan untuk pulih daripada kecederaan yang begitu dahsyat. Tetapi Bethany tetap bertahan, menunjukkan ketabahan yang luar biasa walaupun masih remaja.
Selepas sebulan di hospital dan beberapa minggu menjalani pemulihan, Bethany kembali ke rumah secara menakjubkan. Walaupun parut fizikal dan emosi sangat mendalam, semangatnya tetap utuh. Dalam beberapa minggu selepas kehilangan lengannya, Bethany bergelut untuk menyesuaikan diri dengan realiti barunya. Sakit anggota fantom sering mengganggunya kerana saraf di lengan Bethany yang hilang terus menghantar isyarat. Dalam keadaan murung dan trauma, Bethany bergelut dengan sesuatu yang sukar difahami, iaitu bagaimana untuk meneruskan hidup hanya dengan sebelah lengan. Tugas mudah seperti memakai pakaian dan menyikat rambut kini menjadi cabaran buat Bethany. Pandangan penuh kasihan daripada orang yang tidak dikenali juga sangat menyakitkan hati Bethany. Pada usia hanya 13 tahun, Bethany terpaksa menjadi matang dengan cepat sambil menyesuaikan diri dengan kecacatannya. Walaupun Bethany cuba kelihatan tabah, pada waktu malam, air matanya sering mengalir tanpa henti. Gambaran serangan jerung itu menghantui mimpi-mimpi Bethany. Bethany sering terjaga dengan tercungap-cungap. Badannya dibasahi peluh. Bethany sangat bergantung pada imannya sepanjang masa pemulihan yang suram ini. Ibu bapa Bethany yang setia sentiasa berada di sisinya dengan sabar membantu segala keperluannya. Bethany mendapat kekuatan daripada kasih sayang dan sokongan keluarganya. Dia bertekad untuk mendapatkan semula keupayaan bergerak dan berdikari. Apabila minggu-minggu berlalu, semangat Bethany kembali. Daripada berputus asa atas apa yang telah hilang, dia memberi tumpuan kepada apa yang masih dimilikinya, iaitu kehidupannya, kesihatannya dan semangatnya terhadap luncur ombak. Walaupun lautan hampir meragut nyawanya, ia tetap memanggil Bethany sekuat dahulu. Jadi, hanya 26 hari selepas serangan itu, Bethany perlahan-lahan kembali ke laut dengan lengannya dibalut plastik. Air laut yang masin menyengat lukanya yang sedang sembuh. Tetapi dia tetap tabah. Pada saat itu, meluncur di atas ombak dengan satu tangan, Bethany membuktikan dia masih boleh mengejar impiannya. Jalan di hadapan masih panjang. Tetapi Bethany kini melihat harapan, bukan kesusahan. Dia beransur-ansur mendapatkan semula rasa rentak dan keseimbangannya dan berlatih tanpa jemu untuk menyesuaikan teknik luncur ombaknya. Lautan tetap menjadi tempat perlindungannya dalam semua itu. Mengatasi segala rintangan. Hanya 2 tahun selepas kehilangan lengannya, Bethany Hamilton mencapai kemuncak luncur ombak amatur dengan memenangi gelaran kebangsaan. Ketabahannya melalui rejim latihan yang ketat membuahkan hasil apabila dia menewaskan peluncur muda terbaik di Kejohanan National Scholastic Surfing Association tahun 2005. Penonton terpegun dengan kelincahan dan ketenangannya meluncur ombak dengan hanya satu lengan. Walaupun ada yang meragui dia boleh bersaing dalam sukan luncur lagi, Bethany membuktikan ketabahan dan bakatnya. Dengan kekuatan azam, Bethany mengajar dirinya untuk bangun di atas papan dan memotong permukaan ombak menggunakan kekuatan teras badannya serta kaki belakangnya. Gaya luncurannya kelihatan mudah, namun sebenarnya memerlukan usaha yang besar untuk menyesuaikan tekniknya. Bethany sekali lagi menjadi fenomena yang semakin menyerlah dalam dunia luncur ombak. Pada tahun 2007, beliau meraih perhatian antarabangsa apabila mendapat tempat pertama dalam bahagian wanita Explorer Kejohanan Kebangsaan NSSA. Kisah keberanian beliau selepas tragedi menjadikan Bethany sebagai ikon inspirasi. Beliau muncul dalam rancangan televisyen terkenal seperti Ellen dan Oprah, berkongsi perjalanan ketabahan beliau. Penerbitan utama seperti Time dan People menampilkan Bethany atas pencapaian beliau sebagai seorang atlet. Beliau menulis sebuah autobiografi pada tahun 2004 bertajuk Soul Surfer yang lebih menonjolkan keimanan beliau dan sokongan penting daripada keluarganya. Bethany merealisasikan impian beliau untuk menyertai barisan peluncur profesional pada tahun 2009. Bertanding dalam ASB World Tour, beliau seterusnya berjaya mendapat tempat ketiga dalam Fiji Pro menentang peluncur-peluncur terbaik pada tahun 2016. Selepas mengasah kemahirannya selama bertahun-tahun. Dengan tidak pernah berputus asa walaupun kehilangan satu lengan, Bethany menunjukkan kekuatan ketabahan manusia. Beliau kembali meluncur ombak dengan penuh keyakinan dan semangat, hasil daripada semangat juangnya yang tidak pernah luntur. Kini dalam usia 30-an, Bethany Hamilton terus memberi inspirasi kepada orang lain sebagai peluncur ombak profesional, penceramah motivasi dan dermawan. Beliau enggan membiarkan ketidakupayaannya menghalang dirinya daripada menikmati kehidupan sepenuhnya. Walaupun Bethany boleh bersara dengan selesa hasil kemasyhuran dan kekayaan daripada kisahnya, beliau tetap berdedikasi kepada sukan yang diceburinya. Beliau terus bertanding dan terus berkembang ketika bersaing dengan peselancar wanita terbaik di dunia. Pada tahun 2019, perjalanan penuh kejayaan Bethany dirakam dalam dokumentari Bethany Hamilton Unstoppable. Dirakam selama beberapa tahun, ia merangkumi perkembangan kerjayanya bersama dengan perkahwinan dan keibuan. Sebagai seorang penceramah motivasi,
Bethany berkongsi kisah ketabahannya dengan pelbagai audiens. Dia berharap dapat memperkasa orang lain yang menghadapi kesukaran atau trauma agar dapat mencari kekuatan dan makna. Bethany juga menggunakan platformnya untuk mempromosikan pemuliharaan lautan dan menyokong peluncur wanita muda melalui kerjasama dan badan bukan keuntungan. Dia melancarkan badan amal Friends of Bethany pada tahun 2007 untuk membantu mangsa yang terselamat daripada serangan jarum. Menerbitkan banyak buku selama bertahun-tahun, Bethany juga telah menceritakan tentang kepercayaannya, perjalanan kompetitifnya, dan minatnya terhadap sukan luncur air. Judul-judul terkini seperti Unstoppable dipenuhi dengan pelajaran hidup dan kebijaksanaan yang telah diperolehnya. Hari ini, Bethany meluncur ombak, membesarkan 3 orang anaknya, dan menjalankan program pendidikan dari rumahnya di Hawaii. Lautan tetap menjadi tempat perlindungannya, tempat di mana dia merasa paling bebas. Kini dianggap sebagai legenda dalam komuniti luncur ombak. Keberanian dan semangat Bethany terus memberi inspirasi kepada generasi atlet yang seterusnya. Walaupun dia kehilangan satu lengan, dia tidak pernah hilang semangat juangnya. Bukti bahawa batasan hanyalah setakat yang anda percaya. Kau fikir kau akan meluncur lagi? Saya rasa saya tahu